Banyak sangat cakap Korea. Tiru korang. Korea best. Tapi sebab tak best ni sebab ada best tak best. Tak best ni sebab kita tak. Ni. Ni tu. Yang bestnya ada UT. Yang bestnya UT tu memang menghiburkan lah. Jangan gaduh-gaduh. Ya, kalau saya nak merajuk tu Fatah cakap buat air. Buat kopi. Buat kopi ingat pasal apa? Buat kopi dia cakap sudah. Memang aku tak boleh nak gaduh. Bapak kita buat tu pesan. Ya. Kita ingat pasal apa? Kalau marah, kalau nak merajuk kan, pergi buat kopi. Saya cepat tak gerak. Kita pula suka kopi. Kan? Tapi Fatah suka kopi kosong je. Ya. No sugar, no susu. Pahit kan? Dia suka kopi pahit-pahit. Saya pun beli. Saya macam tak nak susu ke? Dia ada sekian susu dia sensitif. Dia nak selamat. Lactose free je. Nak selamat dia nak kopi kosong je. Kena macam bloated. Dalam umur kan dah meningkat. Nanti certain susu tu saya tak boleh minum. Dia awak muda lagi lah. Jangan risau. Nak review coklat? Boleh. Saya fikir ada coklat. Orang ngantuk sayang. Ada orang ngantuk. Yang suruh review coklat, dia kata coklat. Dia terlekong. So dia puji dia sendiri. Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Penyampaian saya kadang-kadang memang di luar kotak. Saya tak faham. Boleh lebih faham. Penyampaian saya kadang-kadang memang di luar kotak. Betul-betul. Rare. Fatah memang rare. Bagi soal ada pandai Fatah berniaga. Betul. Kita memang kena pandai berniaga. Kan? Kita kena siapa yang sebelum tak pandai berniaga, kita kena berusaha untuk pandai berniaga. Sebab berniaga ni pun sunnah Rasulullah. Betul tak sayang? Betul. Rasulullah pun berniaga. Handsome. No rasa. Okey. Memang betul pun. Betul lah kan? Sedap betul memandang. Sedap korang komen. Oh tak apa. Okey je. Fatah dah sangat kecil. Kecil tu apa? Tahu? Gaji dah Nalil. Gaji Nalil tu jangan beli. Siapa yang gaji tinggal sikit buat beli spend benda-benda yang penting. Jangan beli telekong ni. Telekong ni bukan keperluan, ni kehendak. Tapi bila untuk solat dia jadi keperluan lah. Jangan pula kalau tak ada telekong, tak ada telekong kan. Macam nak solat untuk perempuan. Dia cakap dan order 4 telekong ni. Alhamdulillah.